Assalamualaikum. Guys, hari ni special sikit sebab saya nak share satu hadis menarik yang saya jumpa kat page Ustaz Walid Salamah malam tadi. Hadisnya berbunyi, jika kalian mendengar seruan azan, maka bangunlah. Ia adalah hak dan kefarduan daripada Allah. Ustaz tu pesan, kalau kita baring time azan berkumandang, nanti kita meninggal, jenazah akan jadi berat. Tengoklah, deep kan? Saya pun baru tahu benda ni semalam. Dingin di kalbu. Alhamdulillah, ramai yang suka. Teruskan share ya. Zaman sekarang, kita mudah percaya bila ayat tu sedap. Bila yang bercakap tu bergelak ustaz, kita rasa tak perlu semak. Tapi kadang, yang benar bukan yang paling viral, tapi yang paling jujur menegur. Bukan hamba diseru sesuka. Ilmu ni bukan benda ringan. Bila kita nak kongsi, jangan sebab ayat tu bunyi sedap, terus kita percaya. Hadis sahih tu, ada sanad, ada orang yang jaga, perawi yang amanah. Bukan macam quote dalam poster motivasi. Dan ilmu, dia tak datang dari caption viral. Dia datang dari adab, dari guru, dari semakat. Jangan sebab nak nampak bijak, kita jadi penyebar silap. Waktu tu, baru aku sedar. Aku tak menjemput ilmu. Aku memetiknya macam buah yang belum masak. Ilmu bukan sekadar tahu, tapi bagaimana kita menjaga adab menjemputnya, barulah berkat dan sampai ke hati. Hari ini saya nak kongsikan satu pesanan Ustaz Suhaimi Tular. Rujukan dari kitab Riyadus Solihin. Rujukan dari kitab Riyadus Solihin, hadis sahih yang mengingatkan kita tentang adab menuntut ilmu. Hadis ini menyebut bahawa akan dipermudahkan orang menuntut ilmu dalam Ilmu ni macam tetamu. Nak dia datang, jemput elok-elok. Jangan sombong, jangan paksa. Kalau gopoh, dia lari. Bukan sebab ilmu tu viral, kita terus percaya. Ilmu yang betul kena sabar dapatkannya. Dan yang penting, kena berguru.